Cerita ni best. Semalam Iran buat serangan dekat orang Bempers. Ada roket yang kena dekat orang Bempers, ada yang dipintas. Salah satu roket daripada roket yang kena dekat orang Bempers tidak meletup. So orang dah berkumpul dekat sana ramai-ramai, bomba dah datang untuk padam api, untuk angkat roket tu. Semasa diorang tengah padam api dan mencuba nak angkat roket tu meletup. Ramai yang kena daripada orang Bempers, alhamdulillah. Tetapi dekat sana, dekat Palestin sekarang ni, ada orang yang cerita daripada orang yang duduk sana, orang Palestin, dikata dekat situ tak boleh rekod ataupun ambil gambar. Ada orang curi-curi ambil video apa semua. Tapi kalau kena, dia orang boleh kena denda, boleh kena penjara lagi. So sebab tu mungkin ramai orang Bempers yang kena dalam peperang ini. Mungkin ramai banyak tempat yang dah hancur. Tapi kita yang tak boleh tengok sebab dekat sana tak boleh rekod.